Sekali. Cepat. Ya. Okey, kita sekarang berada di Shasha di village, Changlun, Kedah. Okey. Ni dia punya tempat lah. Dia punya tempat, lepas tu bilik-bilik ni kolam renang dia. Daripada atas, tengok kat video TikTok, atas dia ada daripada pandangan drone. Ada kat kolam, daftar kolam ni bila nama Shasha. Cantik tempat dia. Bersih, kemas. Ni resepsionis dia. Resepsionis dia. Kaunter dia apa semua, dah masuk. Check in, check out, pasal tandas. Jom kita pusing. Belakang tu tandas. Tu hall sebelah sini. Lepas tu ni bilik-bilik ni. Bilik dia detail tu tengok kat TikTok. Ada kecil, besar. Pasal tempat barbecue area. Okey, pusing sikit. Tempat dia kemas. Betul, bilik pun selesa. Ada aircon, ada kipas, ada TV, smart TV. Ada internet terus. Kau tengok YouTube live. Lepas tu ni tempat dia lah. Ruang santai dia. Tepi kolam. Parking tepi tu je. Tak banyak unit tapi selesa lah. Kolam pun luas. Lepas tu kawasan sekitar dia. Jom tengok dekat dia punya parking dia. Parking luas. Parking batu kerikil. Batu rokok. Bukan kereta kan, tapi batu rokok. Lepas tu ni jalan masuk dia ni. Jalan masuk dia ada tulis Shasha di village punya tempat OOTD dia lah. Esok kita nak check out, kita akan ambil gambar di kawasan dia tenang. Macam ada pokok tepi jalan besar. Jalan Mahala ke Bukit Kayu Hitam. Bukit Kayu Hitam sana, tapi ni Mahala ke sini lah. Tahu? Tepi jalan lah. Senang nampak tembok besar. Kereta kita parking kat belakang tu. Tepi rumah. Okey, nanti boleh datang sini. Okey, kita tour kawasan ni. Tempat dia nyaman, tapi panas lah. Kedah panas. Perlis. Perlis ke? Padas-padas. Kampung. Ni bahagian belakang dia. Ni bahagian belakang. Ada barbecue area. Pokok durian banyak kat sini. Ada pokok durian. Itu rumah.
Okey. Amat lah guling. Ha? Sakit hidung. Masuk air. Kita sekarang dekat Changlun, Kedah. Kedah Darul Aman. Syasha di Village. Saya tak tahu saya berani beli ke Kedah. Kedah. Alamat Kedah dah. Okey. Bodoh. Dekat tingkat atas. Aku dah kata tak nampak. Ayah pergi kat ni, lepas tu kata ada apa kena atas tangga. Oh, 2 tingkat. Tangga piung. Oh, atas banyak gila. Hari ni 3 Mei 2025, hari Sabtu. Kita nak check out dah ni. Pengalaman yang terbaik dekat sini. Best. Syasha di Village. Mana? Best. Amat best, Mat. Amat best. Okey. Kita akan bergerak balik ke Sepang, Kota Warisan, Bengkel. Bengkel Kota Warisan, Sepang. Selangor. Okey, bye.